Bro ni tanya, untuk Apple Watch ni, GPS yang okey ataupun selular yang okey? Semua ni bergantung pada telco dan cara engkau guna. First, benda paling penting di Malaysia, selular Apple Watch ni bukan semua telco support. Setakat ni dia jalan kalau kau guna Maxis Postpaid ataupun Celcom Digi Postpaid sahaja. Kalau bukan dua ni, kau bayar lebih untuk features yang kau tak boleh nak guna pun. Lepas tu bila kau nak on selular, ada add-on tambahan lebih kurang RM20 sebulan. So dia bukan sekali bayar je tau. Untuk GPS sahaja, best sebab dia murah dan bateri dia pun tahan lebih lama. Tapi untuk call, WhatsApp ataupun notification yang lain, iPhone kau wajib dekat. Untuk selular dan GPS, dia menang kalau kau jenis suka yang keluar tanpa phone. So kalau kau pergi jogging, kau pergi gym ataupun kau pergi ke kedai sekejap, notification ataupun call akan masuk sahaja. Cuma bila kau gunakan selular, bateri memang boleh drop lagi cepat sebab dia memang menggunakan rangkaian telco. Pasal harga, di official Apple untuk yang versi selular dan GPS, harga dia memang lebih mahal lagi daripada GPS. So kalau kau nak jimat, ambil GPS pun dah cukup dah. Tapi kalau kau nak freedom tanpa phone, kau bolehlah ambil yang versi selular tu. Kau berani tak cuba sehari kau keluar rumah tanpa phone, kau hanya menggunakan Apple Watch sahaja? Kau rasa boleh tak? Dan korang wajib follow aku. Sebab apa? Sebab aku tahu semua mengenai Apple.